Okey, customer contact kita orang seminggu awal minta datang ke Kajang untuk buat package full detailing. Jadi kita orang sampai lebih kurang jam 9 pagi untuk start proses cucian keseluruhan dalaman dan luaran. Customer bagi tahu I jarang hantar cuci kereta sebab I sibuk sangat dengan kerja harian. Kebetulan hari tu ada ternampak video you guys boleh datang cuci dekat rumah, so I booking slot terus. Jadi guys, bulan Ramadan dah dekat, lepas tu tak lama lagi kita dah nak raya. So kalau kereta korang masih kotor nak cuci dengan tim kita orang, sangat mudah, sangat senang. Klik je link dekat bio, kita dah sediakan package dan harga untuk setiap saiz kenderaan. Korang boleh pilih nak buat package deep cleaning atau polishing. Untuk appointment kena WhatsApp, nanti korang kena isi detail sikit lah. Alah, tak banyak pun. Lepas tu kita share sekali dengan kalender, korang boleh pilih tarikh yang sesuai. Untuk deposit, kita collect RM50 dulu. Kalau duduk rumah jenis apartment atau kondo, boleh pilih untuk hantar ke kedai. Kita ada sediakan tempat dekat Setiawangsa. So boleh datang hantar pagi, petang macam tu kereta dah siap, korang boleh datang collect kereta. Hari Ahad kita orang cuti off day dan kita orang buat servis mobile datang ke rumah sekitar Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. Cuba korang komen sikit, dari level 1 sampai 100 berapa bintang korang nak bagi. Aku nak dengar satisfaction level lepas korang tengok video cucian male detailing. Terima kasih.